Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang lagi di HQQH TV kawan. Hari ni aku berada dekat spot sini Ni Sungai Slim River. Dah semok dah sini. Dah hari dah tak datang sini. Semok. Tu cadang nak mancing kat sini lah kawan. Tengok. Mana tahu ada ikan. Lama dah aku tak tarik ikan tengah sekejur kawan. Ikan tengah kejur lama dah aku tak tarik. So hari ni aku nak cari ikan tu, kalau ada lah. Okey, ni dia kondisi dia. Ni air dia. Air dia agak besar sikit kawan. Agak besar sikit. Dan agak keruh sikit kondisi air dia. So dekat sana tu ada pancang dua. Mungkin tu pancang pukat lah, aku rasa tu. Tapi bagus lah dia pasang pukat. Macam mana tau, yang aku puji sangat dia pasang pukat macam mana. Dia pasang pukat, dia tak tinggal pukat. Kalau macam tu aku suka. Kalau jenis pasang pukat tinggal, aku kurang suka sikit lah. Sebab mengganggu tau. Dia mengganggu macam mana tau. Ikan dia akan jadi bias. Macam ni punya cara betul. Dia tahan pukat, petang lagi ataupun petang tu esok hari dia akad. Lepas tu dia cuci, lepas tu dia datang balik, dia pasang balik. Macam tu cara pasang pukat. Kalau main tinggal ni aku rasa macam bias, ikan bias. Okey. Mantap gila bab pukat tu. Setup joran aku bawa 2 batang joran. Mungkin hari ni aku tengok aku rasa sedap lagi, aku pasang lah 2 batang joran. Lepas tu ada makanan sikit. Umpan usus ayam perap lah. Umpan ni memang padu lah. Memang mana masalah aku pakai lah. Lepas tu ada satu lagi umpan sawit peram. Tengok jadi warna putih berkulat lah. So nak tengok lah lagi. Rasa macam nak pakai je kok. Mana tahu kok ada kelah Lama dah tak dapat kelah Kelah muncung panjang. Macam aku umpan usus ayam ni aku pakai perambut mata kai banyak-banyak lah. Okey kawan, tanpa melengahkan masa aku nak cakap-cakap umpan dulu. Lepas tu kita terus buat balingan dekat sana, dekat arus laju tu. Moga-moga ada hasil. Let's go, jom ikut aku mancing. Aku nak cuba pakai sawit peram. Mana tahu kok ada kelah Lama dah tak dapat kelah pakai ni Lama tak dapat kelah. Ni aku pakai mata kai 3 mata kai. 3 mata kai cangkuk macam ni Macam biasa korang pakai tu lah. Sifu-sifu pakai. Aku kalau pakai sawit ni aku kurang sifu lagi. Aku kurang power. Aku tak apa nak pandai. Cari lubuk ikan makan sawit pun aku kurang pandai. Aku terkejut tu anjing bunyi tadi. Rupanya ada orang. Tuan kebun. Kita sambung balik. Aku nak cari lubuk pakai sawit ni aku kurang sikit tahu. Selalunya diorang kata kena ada tempat yang apa, tempat kayu-kayu. Tapi tu main kayu-kayu ni aku lemah sikit tempat kayu-kayu ni. Tengok dah jadi lah kawan. Picit-picit sikit bagi dia keluar minyak. Ni dah bau busuk ni, macam tahi bau dia. Sawit peram memang bau macam tu. Jom kita cuba. Mana tahu kan kok ada ikan kelah sesak di pagi hari ni. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma rumaita idza rumaita walakin Allah harma. Hasbunallahu wa ni'mal wakeel, ni'mal maula wa ni'man nasir. La ilaha anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bismillah. Bismillah tawakkaltu ala Allah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma shalli.
tak mau makan sawit. Air keruh. Pakai pok ayam tengok. Air keruh sangat. Kalau hijau-hijau kurus sikit tak apa ni. Ada dah rupanya. Aku ingat ke tak ada. Patutlah merenyut. Ni dah ada dah. Aduh. Tunggu. Kena mata kail hak yang bagus ya. Solid ya. Alhamdulillah rezeki. Renyut. Air laju, air besar sikit ni. Alhamdulillah rezeki yang pertama. Tengok ni kawan. Aku tarik nak letak umpan cacing. Tu aku dapat ikan ni. Ni kalau dekat kampung aku panggil ikan sio. Ikan sio. Lama dah aku tak tengok ikan sio. Hari tu ada member aku, dia tanya ikan sio macam mana. Ha, ni dia lah ikan sio. Ni ikan sio. Kalau orang sini panggil ikan putih. Ini ikan sio. Besar ikan sio kat sini tu. Ikan sio besar. Makan umpan cacing. Ui, lama tak dapat ikan sio. Dekat kampung aku ikan sio tak besar-besar macam ni. Halus sikit. Lama tak dapat ikan sio. Sedap ikan sio ni. Manis. Dia macam ikan apa? Dia macam ikan ni sikit. Apa panggil ni? Lampau Jawa. Tapi bukan lampau Jawa ni. Ni ikan sio nama dia. Ni ha. Lama tak dapat ikan sio. Makan umpan cacing. Kita test lagi. Mana tahu dapat ikan sio lagi.
Ada. Wih, kena perah. Tuh, kena perah. Kena peras. Oh, setengah orang panggil ikan umbut-umbut. Kena perah. Wih. Oh, seronok juga layan. Seronok juga layan. Dia macam ikan terobos sikit. Mulut dia macam ikan tengalan sikit. Oh. Mulut dia macam tengalan. Oh. Macam keloh lah mulut dia. Ush, ada. Terperas. Tengok kawan, ada makan lagi tu. Cuba tarik tengok ada budak. Ada kawan ada. Ada. Jumbo. Jumbo. Tengok kawan. Nampak meluk saya. Elok saya. Gila sikit. Licin tu kawan. Ni air surut ni sebenarnya kawan. Jadi kalau air besar lagi, seronok. Tengah sejuk aku rasa ni bukan musim dia. Kalau musim dia ni, dapat dah. Bukan musim. Sebelah. Kawan, dapat lagi ikan sia. Aku dia makan tak terasa. Aku tarik nak letak umpan, baru tengok dekat baru ada. Ni ada makan. Nak letak umpan, tarik naik atas, tengok lah sampai dekat bawah dah ada dah ikan. Ikan sia ni sedap. Aku nak ambil. Sebab lama dah tak makan ikan sia. Goreng sedap, manis ikan sia ni. Dekat kampung aku dulu kawan, aku duk mengai ikan sia, umpan roti biskut tu. Setengah orang panggil biskut. Kalau kami panggil roti je. Roti pak segi ke roti potong kan. Tumbuk dengan kunyit,
letak apa, kacang sikit. Pakai mata hala je. Tahan kutik lah ikan sia ni. Hai. Ada ikan sia banyak sini. Balik tengok. Ikan sia, ikan sia. Letak sini. Satu kali lagi ni. Satu kali lagi. Kasih mandi nama dia. Bagi mandi ya. Dah ada ke? Oh. Berat eh. Dah. Ada gedok. Ada gedok kawan. Aduh. Macam ni. Ada. 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 Dua ekor sekali yo. Dua ekor sekali. Oh. Dua ekor sekali. Rezeki tu. Oh. Mantap-mantap lah tu. Patut dia borak. Dua ekor sekali. Montok-montok lah tu. Saya elok. Uish. Lepas dah. Oi, sabar. Jangan duk menggila sangat. Nak lepas ni kawan ha. Tu dia. Wow, saya elok oh. Montot. Dua-dua montot Oh, montot. Alhamdulillah. Dua ekor sekali. Dua ekor sekali. Montot. Montot kawan. Kita rilis dalam karung. Montot. Montot dua-dua montot rezeki tu. Dua ekor sekali. Menggasak kita hari ni. Duduk sana. Kawan, joran aku main langkah-langkah kawan. Sebab apa? Aku tak percaya semua tu. Mitos-mitos yang aku tak percaya. Langkah joran sial lah apalah. Aku tak pakai macam tu. Fahaman macam tu aku tak pakai. Dua ekor sekali. Susah kau nak dapat dua ekor ni. Tengok lak agak ah. Kalau dia berkerumunan kat situ confirm dapat Okay, kita tunggu lagi. Umpan cacing. Umpan cacing dah makan. Tengok.
Faham? Alhamdulillah rezeki. Banyak lagi umpan. Ada lampak tu. Ada ikan kawan. Ini tengah makan. Makan. Kamu ni umpan cacing. Wow. Wow, dia tarik ni. Sampai nak jatuh. Tak sangkut. Umpan lain. Boleh nak jatuh siap lah tadi. Oh, kuat tarik tu. Oh. Kuat dia tarik. Ikan apa baung tu? Ramai lagi tarik. Tak dan Aku tengah buat ikan tadi. Yang ni kuat sikit. Ada tarikan tadi. Dah ada belum kan? Cuba tarik. Cuba kita test dulu. Kita test tarik dulu tengok. Kalau ada kuk tu ada lah tu. Tak rasa lagi kan? Sekejap. Saya gulung sikit. Tengok rasa macam mana. Ada ke tak? Kalau ada kuk Ada rasa. Ada rasa kawan. Ada lagi tadi. Ini pula tu makan. Apa? Oh, yang tu tak dapat, yang ni dapat. Yang tu tak dapat tadi. Yang ni dapat. Oh, lampau besar. Allah Ta'ala ganti yang ni. Oh, Allah ganti kawan. Tengok. Allah ganti. Yang tu tak ada. Ganti yang ni. Tiba tarik tu. Kena jatuh aku punya joran. Bersilih ganti kawan. Alhamdulillah. Bismillah. Bismillah.
Kawan, kali ketiga dapat ikan sia. Tap juga tak terasa. Ni lah ikan sia. Makan tak terasa. Kecil sebab dia kecil kan. Sebab tu tak terasa. Ikan sia lah. Tapi sedap ikan ni. Serius juga. Aku dah lama tak makan. Aku nak buat balik tu. Nak goreng sedap. Ikan yang terakhir. Agak kuat sikit yang ni. Tengok oh. Yang terakhir tengok Bonjok-bonjok tu. Yang terakhir kawan. Naik. Nak balik lah. Naik. Jangan tak naik. Jangan tak naik. Jangan tak naik. Alhamdulillah berjaya. Oh, yang terakhir. Alhamdulillah rabbil alamin. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Yang terakhir kawan. Berjaya naik juga. Yang besar. So, nama-nama. Sap sui. Allah katun. Alhamdulillah. Yang terakhir ni dapat juga. Alhamdulillah. Okey kawan. Aku pun dah rasa nak pulang dah ni. Jam pun menunjukkan pukul 1.51. Dah lewat dah. Orang pun dah azan dah. So aku nak kena balik lah kawan. Yang terakhir ni, yang tadi dapat juga. Alhamdulillah. Dah lewat sangat dah ni. Malas nak tunggu dah. Sebab nak semayang lagi. Nak berangkat lah. Kita tengok ni hasil dia macam mana. Okey. Tengok hari ni punya hasil. Hasil hari ni padu kawan. Banyak. Hari ni sangat-sangat banyak. Ikan lampau ada berapa ekor. Semua saiz-saiz elok punya ni. Saiz-saiz masak lemak, masak rebus masam, goreng, bakar ni. Oh, alhamdulillah rezeki hari ni. Ikan lampau ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 ekor ikan lampau. Ikan terberas ada seekor. 7. Ikan sia ada berapa ekor? 3 ekor. 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ekor ni. Alhamdulillah. Allah bagi rezeki hari ni kawan. Banyak. Oh, banyak. Alhamdulillah rezeki. Hari ni kira menggasak lah kat kawasan sini. Lubuk ni, satu lubuk lah hari ni. Main umpan sawit, main umpan puruk ayam dengan usus ayam dengan cacing. Cacing main kot dekat ni ya. Ikan sia tu makan tak terasa kawan tadi. Aduh hai. Mana ikan sia kan dia kecil. Memang ni ya. So ni je lah hasilnya hari ni. 11 ekor ni. Padu. Alhamdulillah rezeki. Dan selalu dapat macam ni kawan. Ikan lampam pun saiz-saiz juga. Boleh lah masak sikit. Frozen sikit. Kalau ada orang nak nanti boleh jual. Ni ada dalam 1 kilo 2 kilo kok ni. Alhamdulillah rezeki. Okey kawan. Aku pun dah nak pulang ni. Nak balik lah. So kita jumpa lagi di next video. Video yang akan datang. Episod yang akan datang. Moga-moga episod yang akan datang ni ada lagi ikan yang banyak dan besar. Okey, terima kasih menonton. Assalamualaikum. Balik dulu. Test 2 kilo 1. Oh, tekaanku mengena.
Bismillah. Alhamdulillah, menu simple je. Bini tak dok, bini kerja. Simple menu semalam ni. Bismillah. Bini tak dok, kita buat cara bini tak dok. Bismillah. Oh, bau ni panas. Kepala boleh makan macam tu. Bismillah. Aku kalau makan nasi sama belacan aku tak boleh lah. Bini aku tak pandai buat sama belacan, sampai bini aku pandai buat lah. Aku ajar dia. Kalau bini kita tak erti buat apa-apa, kita pandai, kita duduk arah sana arah sini kan, pandai mengarah. So kita jangan mengarah, kita kena ajar dia. Kalau kita ajar dia, lama-lama dia pandai. Balik mengai lapar oi. Bawang putih.
Mak aku cakap kalau nak sihat kan, kunyit makan. Makan kunyit. Ikan siu. Oh, dak ikan siu rapuh. Lama tak makan ikan siu. Dah bertahun tak makan. Ni baru makan. Dulu kat kampung ikan siu banyak. Uish. Kuat ni. Angin kuat kan.